Puncanya nak ceritanya punca apa yang jadi ni. Inilah hadisnya. Biar kita tahu. Kalau kita ngaji pekok saja kan kadang-kadang kita tak tahu punca ni yang jadi khilaf ni apa. Ni. Kok mana-mana pun sini nak marinya. Sinilah tempat bahar dia, punca dia. La tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Tak apalah tu. Lepas pada tu dia dalam hadis asal ni, wala sadaqatun min ghululin. Dan sedekah tidak diterima daripada hasil yang haram. Daripada harta yang haram. Tak diterima. Gitu. Jadi seperti mana sembahyang tidak diterima tanpa bersuci, sedekah juga tidak diterima daripada hasil yang haram. Maknanya situ bahar panjang pula. Bahar panjang pula. Kalau kita kira nak bahar cara kesemayang saja, sekat tu je lah. Tidak diterima tanpa bersuci. Setakat tadi. Tidak diterima tu maksudnya lagu mana? Tidak diterima tu tak sah ke? Kau tak boleh pahala. Dua. Ada pula situ. Sebab terima ni kata Tuhan terima ni ada dua cara. Terima tu panas sah. Tapi tak boleh pahala. Misalnya seorang dia kain dia curi. Dia buat semaya. Semaya dia sah. Tapi haram. Dia dosa, tak boleh pahala. Tapi semaya sah. Jadi terima dari segi sah semaya. Dari segi nak beri pahala tu tak ada pahala. Dia tidak termasuk dalam golongan tinggal solat. Mana? Dia tidak termasuk dalam golongan orang yang tinggal solat. Tak masuk. Mana tadi? Dia yang semaya kain semaya tu tak ada pahala. Semaya tu sah, tak termasuk dalam orang yang tinggal solat. Sekadar tu je. Sekadar tu. Tetapi boleh pahala? Tak boleh pahala. Tapi pokok tu ada. Sebab kita kata pokok durian. Pokok tu ada, buah tak ada. Tapi pokok durian. Ada benda. Dosa benda dah. Apa ni? Dosa. Semaya sah. Semaya sah tapi dosa. Dosa curi kan dosa tidak semaya. Dosa curi. Dosa kain. Dosa curi dan kita guna hak curi tu untuk buat benda hak molek sana tak boleh. Dosa-dosa tak semaya tak ada lah. Tak ada lah. Dosa tak semaya tu tak ada. Hak tu lepas ada tu. Baik. Begitu juga sedekah. Kita tak boleh nak sedekah kan daripada hasil yang haram. Kalau kita niat sedekah, dosa. Ada siapa yang mengatakan kalau kita anggap halal sedekah, kafir jadi. Kuda mengucap semula. Tak boleh main-main. Ni hak berlaku lolo ni. Sepanjang masa dah kita ni dengan budaya lolo ni. Malam amal. Malam amal. Nyanyi gapo semua. Lagu mana dengan pakaiannya dengan gapo malam amal lah tu. Pasal petik dana tu nak sedekah ni. Dialah hak tu pun satu perkara juga tak molek, tetapi sedekah tu sendiri sah. Sedekah tu kalau dia sedekah dengan duit halal, dia tu halal. Cumanya ada hak sampingan-sampingan saat ni. Tak apa hak tu tidak sampai menggugatkan. Misalnya kita kata nikah, adalah menyanyi joget macam-macam. Tidaklah siapa tak sah nikah tu. Nikah tu sah, cukup dah syarat dia. Cumanya tak molek lah. Tak molek buat lagu tu. Tak sepatutnya buat gitu. Tetapi dia fikir dengan cara lagu saat ni ramai orang lagi. Moga hak berfikiran, hak berjiwa lagu tu kan. Dia fikir gitu. Hak ni bukan masalah hak sampingan tu, hak luar-luar tu tidak. Hak tu sendiri, sedekah tu sendiri. Sedekah tu sendiri. Masing-masing orang bui itulah. Masing-masing orang bui tu. Bukan penganjur dia tu apa nama ni isi dengan program macam tadi tak. Bukan hak tu, tak kira hak tu. Kiranya apa dia? Penyumbang je lah. Penyumbang tu sendiri. Duit dia tu halal ke haram? Kalau duit dia tu haram, tak boleh lah. Jadi tidak terima tu tidak terima lagu. Supaya tak ada juga.
Tak terima tu tidak sah sebagai sedekah. Tidak terima tu, mana boleh sedekah tu. Lagu mana? Boleh sedekah tu tapi tak ada pahala. Lagu mana? Tak. Hak tu. Tak boleh pahala dan tidak sah. Hak tu tak boleh. Tidak kata sedekah. Ya jadi makan kenyang sepatutnya. Tadi nak. Kalau beli nasi lauk hak tu dah hak haram pun kenyang juga. Hak tu tak kira. Di sisi Allah kira. Tidak sah dan tidak juga diberi pahala. Bahkan berdosa. Kalau dia niat sedekah. Daripada situlah tubik masalah pula. Hadis ni lah punca dia. Hadis ni ulama-ulama faham. Bagaimana kalau duit riba? Bagaimana kalau duit riba kita simpan dalam bank-bank riba lah. Lagu mana? Kita tak ambil boleh ke dia? Kau kuat dia. Kau kuat memang kau kuat. Kalau kita ambil kita nak agak. Tak boleh guna untuk sendiri. Kalau guna untuk sendiri dosa. Mana kita serupa dengan kita makan riba. Memang makan riba dah tu. Mana kita guna hak tu. Kita nak bui kau orang sedekah hak tadi. Tak boleh juga. Niat sedekah tak boleh. Dosa pula dah. Dosa pula. Tu dia. Jadi lagu mana nak apa? Ada orang berpendapat dia kata wak jambai. Jambai umum bukan kita guna untuk siapa-siapa lah. Tak boleh niat wakaf. Wakaf tu. Wakaf tu bolehlah untuk umum lah. Ataupun jalan kau nak buat jalan biar rata, jalan molek nak atas kau nak agak apa kau. Tapi pahala tak boleh. Tak boleh. Tak boleh pahala. Punca tidak halal lah tu. Sebab tu wala sadaqatin min ghulul. Tu je punca. Lebih halal daripada beli ke bank kita ambil. Jadi dia kata gitu. Tetapi yang sebetulnya pendapat yang betulnya dia bukan sekadar tu saja sebenarnya. Kita boleh guna ambil tapi bukan untuk peribadi, untuk umat Islam. Ia ditindak. Kita buat beli misalnya Palestin. Beli senjata ni. Boleh beli ke dia? Untuk tidak semesti untuk buat jalan terhad sangat tu buat jamban tu. Banyak mana jamban nak buat. Jadi untuk kegunaan ada motu. Beli benda nak apa dengan Yahudi. Sistem riba tu pun dia jugalah yang buat. Kita makan tu lagu tu. Tak boleh niat pahala. Niat supaya ke mana? Supaya kita sapuh kan? Kita pergi buat dia tu sapuh. Kalau kita simpan dengan kita tak boleh bau busuk. Kita tak boleh nak guna. Kita kena pergi buat supaya kita niat buat siapa tu. Jangan niat nak pahala. Tak boleh. Dengan hak tu niat pahala tak boleh. Niat supaya buat barang cemar. Barang kotor. Supaya sapuh. Niat gitu. Mana sekadar perhabis je lah. Sekadar perhabis. Molek ambil. Jangan biarkan. Dalam bank tu jangan biarkan. Ambil. Tapi guna hak tadi. Sekadar tadi. Tapi ada pula yang kata bukan sekadar tu saja. Dia pergi. Macam-macam orang ramai kan. Ulama ni ramai. Ni nampak gini, ni nampak gini. Dia kata bukan sekadar tu saja. Keperluan orang Islam ni dia bukan sekadar senjata saja. Setengah tempat tu bukan nak bedil. Yalah sebab Palestin tu nak lah. Bedil apa nama ni bom kau gapo kau. Nak. Setengah-setengah tempat tidak. Dia nak kepada buku. Buku ni tak ada. Kitab ni tak ada. Apa lagu mana kalau Quran kita cetak. Follow. Quran ni suci benar. Kita nak tu. Dia pun ni segolongan lagi ni dia kata boleh berlaku. Asalkan tidak kepentingan kita. Kepentingan umat boleh berlaku. Walaupun untuk cetak hadis kau, Quran kau, gapo kau, bangunan kau untuk kemajuan orang Islam. Untuk meninggikan Islam. Tapi kita tu jangan niat lah. Seperti tadi lah. Jangan niat nak wakaf kau, sedekah kau, nak pahala kau, jangan. Kau tu serupa je. Dari segi nak buat tu boleh guna belakang. Sebab apa? Yang kata haram, kotor-kotor ni bagi kita, bagi Tuhan yang berkenaan. Sebab zakat. Bila kita kena zakat, tak boleh makan. Tak boleh makan. Haram tu kepada kita. Kepada orang lain, halal. Hak layak tu, hak layak terima. Dia ada bendanya. Kepada orang ni, haram. Tapi kepada orang lain, halal. Dalam keadaan ni, haramnya. Tapi dalam keadaan lain, halal. Misalnya, barirah. Orang bui, sedekah ke dia. Kambing. Dia bui hadiah kambing. Itulah kambing. Orang bui sedekah ke dia. Dia bui hadiah kepada Nabi. Nabi boleh makan.
Sebab apa? Nabi tak boleh terima sedekah. Hadiah boleh. Jadi sudah tukar milik dah tadi tu. Orang tadi walaupun dapat dalam bentuk sedekah asalnya, bila dia beri kepada orang ni, hak Nabi, hak tak boleh sedekah ni, dia beri dalam bentuk hadiah, memang Nabi makan. Maknanya menunjukkan kepada orang ni tak boleh dalam keadaan ni, tapi dalam keadaan lain boleh. Begitu. Dan Nabi SAW ada kambing hak tidak jelas lah, mana dari segi milik dia tu, Nabi SAW benarkan orang-orang tawanan, orang apa makan. Maknanya kalau lah tak boleh langsung, dia tak akan benar. Ini menunjukkan dia sendiri tak makan. Dia sendiri tak makan, tapi kepada orang-orang yang berkenaan, orang-orang yang layak, dia beri. Maknanya ini tidak menunjukkan tak boleh langsung. Tak. Daripada situlah walaupun dia tengok tu pula boleh. Hak kata tak boleh ni kotor ni kepada orang berkenaan. Walau bagaimanapun ini tak boleh sebagai sedekah. Kebajikan, khairat tak termasuk. Tak termasuk. Dan jangan kita tunggu hak tu yang nak beri agama ni. Sebab hak tu tak boleh pahala. Tak boleh pahala ke apa. Mungkinlah kalau boleh pun secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Apabila orang tu dapat tu, dia buat benda-benda molek pula. Mungkinlah kalau Tuhan nak beri gitu lah. Tapi kalau langsung tak ada. Tak boleh. Hak lebih moleknya, kita nak buat kebajikan ni, carilah hak bersih. Hak tu tentu semua terima dah hak tu. Usah ke kita orang Islam, kafir Quraisy dulu pun nak buat Kaabah tu kan. Hak tu yang jadi tak sempurna pakelan ni tu. Pasal dia tak cukup pitih hak bersih. Kalau nak kira pitih tu banyak, tapi macam-macam lah sumber dia. Hak mana mereka ragui, sumber tu mereka tak guna. Jadi orang kafir Quraisy pun tahu. Apatah lagi kita orang Islam ni. Kita orang Islam ni lebih-lebih lagi lah. Kena hak suci, paling suci. Dalam Quran pun sebut, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan capai darjat kebajikan yang sebenar. Hak sengoti. Selagi kamu tak belanjakan sebahagian mimma tuhibbun, sebahagian daripada, bukan semua. Dia ayat tu. Sebahagian daripada apa yang kamu kasih, yang kamu sayang. Kalau kamu buat, baru kamu dapat capai kebajikan yang sebenar. Kalau tidak, tak sempurna lah. Kalau sempurna, lagu saat ni, iaitu buih hak kita sayang. Dan ingat, hak kita buih gapa-gapa pun Allah Maha tahu. Bila dia tahu, dia tidak saja lah. Sebab apa? Dia ada banyak hak nak buih ganjaran kepada kita tu. Tak ada tala lah. Balik dia nak buih tu, dia tahu, dia akan buih lah. Kita tidak akan saja. Kena ingat betul. Baiklah. Itu masalah hak berkait dengan tajuk ni. La tuqbalu salatun bighairi tuhur wala sadaqah min ghulul. Itulah antara perbincangan ulama. Dan kalau kita nak tahu benda lagu ni duduk mana, situlah tempat. Perbahasan faqidut tahurain dibincang mana dalam kitab hadis situ. Masalah kalau duit haram tadi ataupun hasil haram, boleh ke tidak nak guna di mana? Di bawah hadis tu. Bincang. Sebab kita kena tahu juga, kadang-kadang kita nak cari mana ni, nak gagal mana ni, sebab sepatutnya. Kalau orang pandai dia tahu tempat ni. Tu yang kita royak tu, sinilah tempat dia. Tak apalah.